Kita berada di kawasan air batu ataupun sungai yang ada batuan-batuan kecil ni. Jadi apa yang peliknya di sini, bagaimana batu ni boleh berada di tepi-tepi sungai. Pada asalnya batu-batu ni adalah dari bukit-bukit, gunung-gunung. Apabila berlakunya panas, hujan dan gempa bumi, batu itu memecah dan air sungai membawa ke dalam sungai inilah. Dan apabila berlaku banjir, kita lihat sana ada besar batu, ada kecil. Jadi dia memecahkan lagi batu-batu itu sehingga kecil-kecil. Kita boleh lihat batu-batu ni mengecil. Jadi itulah proses bagaimana batu itu berada di sini. Sekarang kita cuba tahan nafas dalam air 10 saat. Boleh? Ini kita tengok tahan ke tidak. Okey. 1, 2, 3. Oh. Sampai, bolehlah sampai. Okey, kita up lagi dalam 15 saat. Kira dalam 15 saat di dalam air ini. Boleh? 1, 2, 3. Oi, berapa sampai? Ya, sampai. Kita tidak tahu sampai ataupun tidak, tapi insyaAllah sampai lah. Nampaknya macam hujan ni, kita akan bersiap sebab takut ada air, ibu air. Nanti bahaya ni kalau banjir di sana, dari atas bukit, air dah kuat. Jadi kita akan tinggalkan ni. Aduh, masih baru mau berenang ni.